Kes dera itu mendapat perhatian Zulkarnain. Jadi sabit kesalahan membunuh pelajar kolej vokasional. Melihat Allahyarham Zara Karina Mahathir dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ditahan dalam kes buli. Diterima berhubung kes buli melibatkan 3 hari hingga Ahad ini bagi membantu siasatan berhubung kes buli yang didapati terlibat dalam kejadian buli fizikal termasuk Berikutnya, pelajar yang terlibat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Danilia Tasnim binti Azrul Hisham. Saya daripada kelas Bahasa Melayu D. Kawan-kawan boleh panggil saya Tasnim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashki binti Ismail. Saya dari kelas Bahasa Melayu D. Kawan-kawan boleh panggil saya Shikin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hashimah binti Masyudi. Saya daripada kelas Bahasa Melayu D. Kawan-kawan semua boleh panggil saya Shima. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan hasil pentaksiran berterusan yang bertemakan isu buli dalam kalangan pelajar melalui mesyuarat. Persembahan ini bertujuan untuk mengemukakan cadangan dan jalan penyelesaian yang boleh dilakukan bagi membendung gejala buli di persekitaran sekolah. Diharapkan semua perkongsian ini dapat membuka mata kita semua tentang pentingnya suasana sekolah yang selamat dan harmoni. Kawan-kawan, kawan-kawan tahu ke apa itu mesyuarat? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari Tak tahu. Tak apa, mari sini saya terangkan. Jom. Mesyuarat itu adalah pertemuan antara 2 atau lebih orang untuk membuat perancangan, untuk berkongsi idea atau maklumat, untuk membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian. Sama ada dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Shima, Ya? kenapa mesyuarat ni digunakan untuk menyelesaikan isu buli di sekolah? Awak tak tahu ke? Tak. Mesyuarat ini merupakan medium terbaik untuk menyelesaikan masalah di sekolah seperti buli. Dia dapat digunakan secara rasional dan profesional. Dah tahu dah? Okey, tahu. Tasnim, apa pandangan awak pula? Share lah dekat Shikin. Pandangan saya pula, saya berpendapat bahawa setiap masalah ada jalan penyelesaian dia dan ia memerlukan keberanian untuk memulakan perbincangan. Melalui mesyuarat, suatu pihak itu dapat membincangkan cara-cara untuk tidak membisu dalam kes buli di sekolah. Betul tu. Apabila suara digabungkan dalam mesyuarat, kita mampu mencipta perubahan. Buli ni bukanlah isu kecil. Sebab itulah mesyuarat ni diadakan demi keselamatan dan kesejahteraan semua pelajar di sekolah. Betul-betul. Sebelum memulakan perbincangan mesyuarat, setiap ahli perlu mematuhi ciri-ciri komunikasi berkesan yang baik.
Kamu semua tahu ke apa contoh-contoh ciri-ciri komunikasi berkesan yang baik? Tak tahu? Tidak mengapa. Biar kami tolong terangkan untuk kamu semua tentang ciri-ciri komunikasi berkesan yang baik. Antara ciri-ciri komunikasi berkesan yang baik iaitu yang pertama, menggunakan bahasa secara positif. Hal ini dapat mengelakkan kata-kata kasar atau perkataan yang mampu menyakitkan hati orang lain dikeluarkan daripada kita tanpa kita sedari sendiri. Yang kedua, bersifat empati. Sifat empati perlu ada dalam diri setiap orang ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat kita memahami perasaan dan pandangan orang lain yang mungkin berbeza daripada kita. Selain itu, ciri-ciri komunikasi berkesan ialah menjadi pendengar yang baik, di mana kita sebagai seorang pendengar haruslah beri perhatian dan tidak menyampuk apabila ahli mesyuarat yang lain sedang bercakap atau mengemukakan pendapat dan cadangan. Ciri ini menunjukkan bahawa seseorang perlu memberikan sepenuh tumpuan semasa orang lain bercakap. Pendengar yang baik juga akan mengekalkan kontak mata, memberi reaksi seperti anggukan kepala atau senyuman untuk menunjukkan kefahaman serta tidak memotong percakapan orang lain. Tindakan ini membantu membina suasana komunikasi yang saling menghormati dan memastikan mesej yang disampaikan dapat difahami dengan tepat dan tidak berlaku salah tafsir. Di samping itu, menguasai teknik menyoal juga merupakan ciri-ciri komunikasi berkesan, iaitu kita perlu bertanya dengan sopan untuk mendapatkan maklumat tepat. Ciri ini menekankan keupayaan seseorang untuk menggunakan soalan dengan bijak dalam proses komunikasi. Soalan yang dikemukakan perlu jelas, sopan dan relevan bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Dengan teknik menyoal yang betul, komunikasi menjadi lebih berkesan kerana ia membantu menjelaskan kekeliruan, memperdalam kefahaman dan menunjukkan minat terhadap perbualan yang sedang berlangsung. Seterusnya, menjaga air muka orang lain. Aspek menjaga air muka orang lain dalam komunikasi lisan merujuk kepada keprihatinan terhadap sensitiviti individu semasa berinteraksi. Dalam situasi formal seperti mesyuarat, ahli perlu mengelakkan bahasa yang kasar, sindiran atau kritikan terbuka yang boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Dengan mengekalkan adab berbahasa dan memberi maklumat secara diplomatik, suasana mesyuarat akan menjadi lebih harmoni dan keputusan dapat dicapai dengan berkesan. Sebagai contoh, sekiranya terdapat kesilapan dalam laporan, pengerusi mesyuarat menegur ahli secara berhemah dan memberikan cadangan penambahbaikan, bukannya memalukan ahli tersebut di hadapan orang lain. Selain itu, bersikap terbuka. Sikap terbuka merujuk kepada kesediaan menerima kepelbagaian pandangan dalam sesuatu perbincangan tanpa dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan peribadi dalam konteks mesyuarat. Sikap ini membolehkan ahli menghormati pandangan yang berbeza dan menimbangkan hujah secara objektif. Natijahnya, proses membuat keputusan akan menjadi lebih demokratik dan berkesan. Sebagai contoh, semasa membincangkan perancangan program, seseorang ahli menerima cadangan ahli lain dengan fikiran terbuka sebelum membuat keputusan bersama. Kesimpulannya, komunikasi yang berkesan dan berhemah dapat membina hubungan yang harmoni, mengelakkan salah faham serta mewujudkan suasana saling menghormati antara satu sama lain.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Hashimah dan Tasnim kerana dapat hadir dalam mesyuarat khas pada hari ini. Tujuan mesyuarat kita adalah untuk membincangkan isu buli yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar sekolah. Kita akan mencari penyelesaian yang sesuai dengan pendekatan komunikasi berkesan menjana kecemerlangan generasi madani. Sebelum kita mula, izinkan saya membacakan agenda mesyuarat pada hari ini. Yang pertama, laporan kes buli terkini. Yang kedua, punca dan bentuk buli yang berlaku. Yang ketiga, cadangan langkah pencegahan dan pemulihan. Dan yang keempat, rumusan serta tindakan susulan. Saya harap kita dapat berbincang secara terbuka, berhemah dan saling menghormati pendapat masing-masing. Baiklah, saya menjemput Cik Hashimah selaku guru disiplin untuk memberikan laporan berkaitan kes buli di sekolah. Terima kasih Puan Pengerusi. Berdasarkan laporan disiplin sejak bulan Januari hingga September, kita telah menerima 5 aduan kes buli. 3 melibatkan buli fizikal, 1 kes buli lisan dan 1 kes buli cyber melalui media sosial. Antara faktor utama yang dikenal pasti termasuklah pengaruh rakan sebaya. Weh, tengok tu budak kat situ. Dia seorang-seorang tu, macam buli tu. Bernas juga idea tu. Aku macam dah lama tengok budak ni seorang-seorang je kan. Tak apa ke, weh. Orang tengok nanti macam mana? Ada orang ke sini Tasnim? Tak ada. Tak takut apa. Minta duit RM1.2 cukup lah untuk makan tengah hari ni. Hari dah. Kau takkan tak nak? Jom lah ke sana. Kali. Aku mau. Jom. Bujanglah pun ada majlis tak ada roh. Tekanan emosi. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dan penggunaan media sosial tanpa kawalan. Terima kasih Cik Hashimah. Nampaknya isu buli ini perlu ditangani dengan segera. Tasnim, sebagai wakil pelajar, apakah pandangan kamu mengenai punca utama buli di kalangan pelajar? Saya rasa ramai pelajar tak sedar bahawa tindakan seperti mengejek atau menolak kawan juga dikira sebagai buli. Ada yang anggap ia sebagai gurauan semata-mata. Selain itu, ramai pelajar takut untuk melapor kerana bimbang dilabel sebagai pengadu atau akan dibalas dendam. Itu pandangan yang sangat penting Tasnim. Masalah salah faham tentang definisi buli juga antara punca utama. Kita perlu memperkukuh kesedaran pelajar. Baik, kita teruskan dengan perbincangan cadangan penyelesaian. Saya ingin kita bincangkan dari 3 sudut. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pencegahan. Dan yang ketiga, komunikasi. Saya mencadangkan supaya kita wujudkan program sahabat berhemah di mana pelajar senior menjadi mentor kepada pelajar junior. Dalam program ini, pelajar dilatih tentang kemahiran komunikasi seperti mendengar dengan empati, menegur dengan sopan dan mengawal emosi ketika berinteraksi. Oh my God! Wow! Itu ada yang menarik, cikgu. Kami pengawas boleh bantu dengan membuat slot suara pelajar semasa perhimpunan mingguan. Kami boleh berkongsi kisah benar dan mesej anti-buli dengan cara yang santai tetapi berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya, Tasnim, mewakili pengawas sekolah, ingin berkongsi sedikit tentang isu buli dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah ini. Buli bukan sekadar perbuatan menolak, memukul atau mengejek. Ia juga boleh berlaku melalui kata-kata,
media sosial malah dengan cara menjauhkan seseorang daripada satu kumpulan. Perbuatan seperti ini mungkin nampak kecil bagi anda semua, tetapi kesannya sangat besar. Ia boleh menyebabkan seseorang hilang keyakinan dalam diri mereka, kemurungan, malah kadang-kala ada yang trauma untuk ke sekolah. Sebagai seorang pelajar, kita semua memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang selamat dan harmoni. Jika kita nampak rakan kita sendiri dibuli, jangan sesekali kita diam. Laporkan kepada guru dan pengawas. Tegurlah dengan cara yang baik dan tunjukkan sokongan kepada mangsa-mangsa buli di luar sana. Bagus. Komunikasi dua hala antara guru dan pelajar sangat penting. Kita juga boleh buat pertandingan video pendek bertemakan kata-kata membina, bukan menghina, untuk melatih pelajar berkomunikasi dengan positif. Tasnim, tengok ni, sekolah kita mengajarkan pertandingan video hentikan buli. Wah, menariknya. Tapi, apa tujuan pertandingan ni? Tujuannya untuk mengajak semua pelajar tunjukkan cara kita boleh menangani isu buli ini, sama ada di sekolah atau dalam talian. Oh, faham? Cikgu Shima. Ya. Cikgu, betul ke sekolah kita adakan pertandingan video pendek hentikan buli? Betul lah. Jomlah sertai pertandingan video hentikan buli tu. Awak gunakanlah kreativiti yang awak ada untuk sampaikan mesej yang positif agar sekolah kita ni bebas daripada buli. Boleh? Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Tengok ni, cikgu kata kumpulan yang menyertai pertandingan video kreatif ni boleh gunakan drama pendek, vlog atau animasi. Asalkan mesej je sampai. Buli bukan budaya kita. Maksudnya kita boleh tunjukkan cara untuk bantu kawan yang dibuli? Boleh juga. Atau kita tunjukkan cara kita pakai kotak aduan digital untuk melaporkan kes buli. Oh, bijak juga tu. Saya ingin mencadangkan agar kita menambah baik sistem pelaporan buli. Mungkin kita boleh sediakan kotak aduan digital supaya pelajar boleh melaporkan secara rahsia. Weh, korang nampak tak apa yang aku nampak semalam? Si Hana tu kena buli lagi waktu rehat. Aku nampak, tapi aku takutlah nak laporkan kepada cikgu. Kalau lah pembuli-pembuli tu tahu aku laporkan, habis lah aku nanti. Tapi bukankah cikgu dah sediakan kotak aduan digital untuk kita laporkan kat situ? Kita boleh lapor tanpa dirahkan nama tau. Betul juga. Jomlah kita buka laman tu. Ni lah weh ruangan untuk laporan rahsia tu. Kita boleh lapor je apa yang berlaku tadi. Nak QR. Beritahu weh. Seorang pelajar dibuli di kantin oleh kumpulan pelajar tingkatan 4. Dah letak dah nama diorang. Bagus, cikgu boleh ambil tindakan tanpa kita dikenali. Sekurang-kurangnya Hana tu dapatlah perlindungan. Sebab itulah sistem ni penting. Jadi lepas ni kalau ada orang buli, kita tak perlu rasa takut dah untuk kita buat aduan. Betul. Ya, ramai pelajar lebih selesa melapor secara dalam talian kerana mereka takut dikenal pasti. Selain itu, kita boleh wujudkan pasukan rakan empati yang dilatih untuk mengenal pasti rakan yang kelihatan tertekan.
Saya amat setuju. Dalam komunikasi berkesan, mendengar tanpa menghukum adalah kunci. Kita boleh latih pelajar menjadi pendengar yang baik melalui bengkel seni mendengar dengan hati. Ibu bapa juga memainkan peranan penting. PIBG boleh mengadakan bengkel komunikasi keluarga untuk mengajar cara menasihati anak tanpa marah atau merendahkan. Saya rasa pelajar juga perlu diberi peluang berinteraksi dengan ibu bapa dalam program santai seperti Hari Keluarga Sekolah Madani. Dari situ, mereka boleh belajar cara berkomunikasi dengan rasa hormat. Setuju, komunikasi yang sihat bermula di rumah. Sekolah hanya memperkukuhkan apa yang dibina oleh keluarga. A few moments later. A few inches later. Two hours later. One eternity later. Saya menyokong semua langkah ini. Dengan adanya komunikasi terbuka dan berhemah, pelajar akan lebih berani bersuara tanpa rasa takut. Saya juga berjanji untuk membantu menyebarkan mesej ini dalam kalangan pelajar. Kami mahukan sekolah menjadi tempat yang selamat, bukan tempat yang menakutkan. Baiklah, mesyuarat kita pada hari ini kita tangguhkan pada jam 11.30 pagi. Terima kasih atas idea dan kerjasama semua. Ingatlah, komunikasi berkesan bukan sekadar berkata-kata, tetapi mendengar, memahami dan menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum. Daripada simulasi mesyuarat kita tadi, kita dapat merumuskan faedah-faedah mesyuarat. Yang pertama, dapat berinteraksi, menyelesaikan masalah, mengadakan perbincangan, bertukar-tukar idea dan mendapat maklum balas daripada ahli-ahli mesyuarat. Yang kedua, dapat membentuk kumpulan yang dinamik daripada ahli-ahli yang pelbagai latar belakang, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Seterusnya, mesyuarat diadakan untuk memastikan perkara yang dibincang dapat difahami dan sekiranya tidak difahami, maklum balas dan penjelasan akan diberikan. Akhir sekali, tujuan mesyuarat diadakan untuk mendapatkan kata sokongan dan sepakat daripada ahli-ahli mesyuarat yang terlibat. Korang tengok banner ni. Kempen benci buli. Mesej ni penting ni untuk pelajar kita semua.
Betul Shima. Banner ini mengingatkan kita bahawa perbuatan buli itu satu perkara yang menindas, mengganas atau mengancam orang lain untuk tunjukkan siapa lebih kuat. Dan yang paling penting, buli itu satu perbuatan yang berdosa. Kita tak boleh diam kalau nampak orang yang tengah dibuli. Betul? Kalaulah ada kes buli lagi, kita bolehlah guna kotak aduan digital yang kita buat tadi supaya kita boleh laporkan secara rahsia. Setuju? Kita sebagai pelajar perlulah hentikan budaya buli supaya sekolah kita berada dalam keadaan harmoni dan aman. Jom kawan-kawan, sama-sama kita sokong kempen ini. Sepakat membawa berkat, together we are one. Kesimpulannya, buli bukan sekadar gurauan. Buli meninggalkan kesan yang tidak kelihatan tetapi terasa seumur hidup. Diam bukan penyelesaian. Menjadi pemerhati juga satu kesalahan jika kita membiarkan ketidakadilan berlaku di depan mata. Kita semua bertanggungjawab untuk memberhentikan budaya buli di sekolah, di rumah dan di media sosial. Mulakan perubahan dengan menjadi berani. Berani bersuara untuk melindungi yang lemah. Dan memilih untuk menjadi manusia yang menghormati sesama. Sekian daripada kami bertiga.